Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Asif Faika bin Mak Zawawi, pemegang nombor metrik D2024111340. Saya merupakan pelajar ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu dengan kepujian. Baiklah, pada video kali ini saya akan menceritakan sinopsis bab 5 bagi novel Perwira. Adakah dendam akan terus membara? Atau akhirnya reda dengan perdamaian? Bab ini mengisahkan seorang panglima tua yang bernama Munas yang setia berkhidmat kepada Tengku Seri Maharaja di Istana Jeram. Namun begitu, kesetiaannya berubah menjadi dendam apabila anaknya Mak Tahir dibunuh secara zalim oleh budak-budak raja. Tengku Seri Maharaja enggan membantu membawa kes ini kepada Sultan. Maka bermulalah konflik besar yang melibatkan pengkhianatan, dendam dan berakhir dengan perdamaian. Kisah ini bermula dengan watak Munas datang menemui Tengku Seri Maharaja dengan hati yang kecewa. Hal ini kerana anak sulungnya Mak Tahir telah mati ditikam oleh budak-budak raja di Padang Garung, Kota Baru. Munas bukanlah mengharapkan anaknya hidup semula, tetapi beliau hanya mahukan keadilan. Beliau memohon agar Tengku Seri Maharaja menyampaikan hal ini kepada Sultan Muluk Merah. Namun begitu, Tengku Seri Maharaja menepis rayuan tersebut dan berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas kematian Mak Tahir anakmu itu, Munas. Budak-budak raja sendiri yang melakukan itu. Dan kalau sudah orang dalam, aku tidak dapat berbuat apa-apa." Munas terkejut dan kecewa kerana pengorbanannya sebagai panglima selama berbelas-belas tahun seolah-olah tidak dihargai. Tengku Seri Maharaja menganggapnya sebagai perkara kecil serta menyuruh Munas pulang sahaja. Munas menapak turun dari Istana Jeram dalam keadaan yang sangat hancur hatinya. Kekecewaan ini akhirnya bertukar menjadi satu tekad dendam untuk mengajar Tengku Seri Maharaja. Kekecewaannya kemuncak. Tiba-tiba cahaya dendam menyala dalam hati Munas. Beliau bertekad untuk mengajar raja tua itu. Beliau telah merancang sesuatu yang boleh mencemarkan maruah Tengku Seri Maharaja. Munas telah menyamar sebagai utusan. Beliau pergi ke rumah Wan Serambulan iaitu gundik kesayangan Sultan lalu berkata, "Ambo Panglima Tua, titah menjemput Wan Serambulan ke Kampung Saring. Tuanku ada menunggu di sana, menengok Mak Yung." Wan Serambulan terlalu gembira lalu dia cepat-cepat bersiap. Wan Serambulan yang tidak curiga terus mengikut Munas masuk ke dalam hutan yang sunyi. Di tengah perjalanan, ketika bulan terang menyinari hutan, Munas tiba-tiba berhenti. "Kita berhenti di sini, Wan." Wan Serambulan mula curiga lalu berkata, "Munas, kau menderhaka kepada rajamu." "Setia dan derhaka sama saja bagiku, Wan. Raja tidak pernah memerhatikan kemahuanku selama aku menjadi hambanya." Wan Serambulan meronta dan tidak berdaya melawan Munas. Di tengah malam, di tengah hutan dan tiada siapa yang mendengar. Wan Serambulan hanya berserah kepada Tuhan. Segala-galanya telah berlaku. Selepas itu, Munas menghantarnya pulang dengan perasaan lega dan puas. Wan Serambulan hanya sempat berkata, "Kau kejam!" Keesokan harinya, Munas mula berasa serba salah. Wan Serambulan sebenarnya tidak bersalah. Dia menjadi mangsa. Dia hanya gundik yang patuh pada perintah raja. Munas berkata dalam hatinya, "Kasihan." Tetapi dia tetap tidak mengaku bersalah. Baginya, dia hanya mendahaka kepada raja yang tidak membalas budi. Munas berpegang pada prinsip tangan mencenang, bahu memikul, yang bermaksud tangannya yang melakukan, bahunya yang akan menanggung akibat. Dia juga teringat anak bongsunya Mat Hasan yang sedang menuntut ilmu di Makkah. Apakah Mak Hasan akan kembali?
apakah dia akan bertemu ayahnya lagi? Akibat perbuatan Munas juga, wang serambulan telah dihalau dari istana. Suatu petang ketika Munas hendak mengambil air sembahyang di sungai untuk solat maghrib, dia terdengar desuk langkah dari arah belakang. Dia menoleh, lalu satu tikaman lembing melayang dengan cepat ke arahnya. Rupa-rupanya kawan akrabnya sendiri, iaitu Pak Sulung Bulat, telah menikamnya dengan lembing atas perintah raja. Munas sempat mengenali penyerangnya dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir dalam kesakitan. Sementara itu, Mak Hasan telah pulang dari Mekah dan mendapati bahawa ayah serta abahnya telah mati dibunuh. Mak Hasan bukan lagi pemuda biasa. Mak Hasan kini dikenali sebagai Tok Janggut. Tok Janggut seorang yang sabar, pendiam dan bertanggungjawab. Sifatnya berbeza dengan abangnya Mak Tahir yang berdarah panas. Tok Janggut menjadi orang kepercayaan utama Empu Besar, iaitu Tun Ahmad, anak kepada Tengku Seri Maharaja. Semua masalah tidak diputuskan sendirian oleh Empu Besar, tetapi dirundingkan bersama Tok Janggut, Encik Ishak Merbut, Penghulu Adam dan lain-lain. Kesabaran Tok Janggut meletakkan dirinya di puncak pemerintahan. Dia dilantik sebagai penasihat penting dengan gelaran Datuk. Semua orang sangat hormat kepadanya. Tidak lama kemudian, telah berlaku pergaduhan besar antara Kampung Limbungan dengan Kampung Kemunting. Puncanya kerana perlagaan lembu. Mak Saman dari Limbungan dengan 100 orang bersenjata hendak menyerang Kemunting. Huru-hara ini telah mengganggu kampung-kampung sekitar. Empu Besar menyerahkan tugas mendamaikan kepada Tok Janggut. Ini adalah tugas pertamanya setelah pulang dari Mekah. Tok Janggut bersama Awan Teling dan 10 orang pengirim pergi ke Limbungan. Mereka bertemu Mak Saman yang sudah bersiap sedia untuk bertolak. Dengan tenang, Tok Janggut berkata, Aku dititahkan oleh Engku Besar menemuimu. Jangan kau dan orang-orangmu menyerang Kemunting. Mak Saman cuba membantah, tetapi Tok Janggut menegaskan. Aku harap kau faham, Saman. Kalau kau melakukannya juga, akibatnya sangat besar. Aku akan masuk kerja juga. Mendengar kata-kata tegas itu, Mak Saman akur. Dia tahu bahawa menentang utusan Engku Besar, apatah lagi Tok Janggut, adalah satu kesilapan besar. Maka serangan dibatalkan. Keamanan pun kembali. Beberapa minggu kemudian, keadaan benar-benar pulih. Malah, orang-orang Kemunting datang semula ke Limbungan untuk meraihkan perlagaan lembu. Sultan turut mendirikan rumah pasun di kawasan itu dan menamakannya Pasir Putih sembena pasirnya yang putih. Suatu hari, Mak Saman mengajak Awan Teling menyaksikan perlagaan lembu. Lembu jantan bernama Gal yang bertanduk tampung bertarung dengan seekor lembu hitam. Pertarungan amat sengit, akhirnya Gal menikam betul-betul di bawah leher lembu hitam. Darah menyucur, lembu hitam mati dan Gal disanjung. Awan Teling bertaruh pada Gal dan menang. Mak Saman menepuk bahunya sambil berkata, Kau bijak, Awang. secara keseluruhannya, bab ini telah mengajar kita bahawa dendam yang buta hanya akan melahirkan lebih banyak penderitaan. Munas memilih jalan gelap dan akhirnya nyawanya terancam. Sebaliknya, Tok Janggut memilih jalan kearifan, kesabaran dan keadilan. Dia tidak menggunakan kekerasan, tetapi menggunakan kata-kata dan kewibawaannya. Hasilnya, keamanan kembali tercipta.